Share cara bagaimana nak cuci bekas ayam. Muka tak payah ambil ni je. Okey. Kita gunakan yang nipis ni. Cucilah belah luar. Ada kawan-kawan yang baru yang tengok bekas ayam ni berpulak dia belah dalam kan. Okey, dari segi belah luar dah selesai. Kita buka. Masukkan sedikit air. Masukkan jari. Kita gini sini cukup-cukup. Ini cukup. Dan beli burus macam ni boleh masukkan. Jadi kan kita gini. Nak buat berapa lama boleh. Sampailah yang dalam-dalam ni bersih. Seperti ni semua boleh cuci. Ini bekas sayur. Udah macam bekas ikan perkasan. Kocok. Siap. Kalau nak bersih lagi, lelup. Sayur dia tu bubuhkan pokok durian. Ni pokok durian. Okey, kecuk-kecuk letak tepi. Kemudian ni cuci lah macam biasa. Kita nak rasa ketiut. Kita bagi bersih. Kita pun nak makanan yang bersih, minuman yang bersih. Sama lah juga dengan kita punya binatang kesayangan kita. Okey. Dah siap, ambil balik bekas ni. Masukkan air. Tadi mungkin ambil ubat merah apa? Masukkan air bagi penuh. Kalau air hujan lagi bagus. Air payat pun boleh. Okey, tutup balik. Tutup tak rapat sangat, agak-agak je. Pusingkan. Bila dah cantik pusingkan tu, kita thread ubat merah ni sikit. Bagi dia turun. Sama juga. Ni ambil gambar ni. Banyak-banyak ni. Tengok ni semua dah bersih. Ini dah bekas makanan ni dah semua lebih pada 3 tahun. Tapi tengok keadaan dia. Bersih, suci, murni. Itu saja. Ubat merah ni kedai Apek banyak jual Okey, itu saja sharing ilmu kita pada pagi ni. Sekian, terima kasih.